emas jarang disentuh. Amir baru bekerja. Gaji pertama terus rasa bebas. Telefon baru, kasut mahal, kopi mahal, semuanya nak. Sampai suatu hari, akaun kosong sebelum hujung bulan. Seorang mentor menasihatinya, kalau susah simpan duit, simpanlah emas. Amir cuba, bukan besar, 0.5 gram setiap bulan. Pada mulanya rasa lambat. Tapi selepas beberapa tahun, Amir perasan satu perkara. Duit cepat habis. Emas jarang disentuh. Ketika pandemik melanda dan pekerjaannya terjejas, emas simpanan itulah yang menjadi penyelamat sementara. Dari situ, Amir faham, simpan emas bukan soal kaya, tapi soal bersedia. Kesimpulan ringkas, emas sesuai untuk semua. Suri rumah, bekerja, anak muda. Tak perlu tunggu kaya untuk mula menyimpan emas. Yang penting mula, walaupun kecil tetapi konsisten. Nak saya bantu tuan-puan mula menabung emas, isi duit dulu sekarang.